Walaupun kita di Kedah, nampak? Sampai nah. Terima kasih kepada founderku Bremi. Dia lala move daripada KL sampai Kedah sampai Alok Start weh pizza mendunia ni. Terima kasih banyak-banyak. Dia tahu kata bila teringin kan. Oh, rezeki weh. Doa-doa ya Allah nak makan teringin kan. Jom kita tengok. Sedapnya tengok. Dino tu. Banyak weh daging dia. Panaskan dulu hampa untuk bagi fair review. So kita tahulah rasa dia kalau panas macam mana. Tak maulah kita makan sejuk kan. Anah. Silakan butler. Ni kita dah panaskan hampa. Oh, panas sangatlah pula. Aku dah tak sabar nak makan dah ni. Mai makan. Duduk sini. Walaupun bumil yang teringin, tapi papa mil pun nak juga. Anak-anak. Pamil beranak dah ni. Okey, duduk. Nak yang mana? Ya Allah, susahnya duduk. Yang mana? Ini macam banyak daging. Nak ini. Okey. Kita suap suami dulu. Bumi lu Wah, kamu dulu. Bumi lah. Pamil. Siapa ni saya izin kan? Ya ke? Wah. Macam mana? Tapi ni yang kamu, yang ni daging banyak saya ambil yang ni. Wow. Nampak dalam video. Wow. Saya asal bismillahirrahmanirrahim. Pak memang. Pepperoni tu. Sedapnya. Sedapnya. Sos dia masam. Lepas tu dia ada manis-manis. Tapi yang paling best dia punya wagyu kan. Wagyu dia cayak hampa ni nak ambil. Dia macam cayak dekat dalam mulut hampa. Okay, lepas tu dia punya dough ni memang lembut. Lembut pisau. Sedap gila weh. Ni bukan nak puji Cik Apple Betul sedap. Ni bila nak makan dengan jalapeno ni, dia kata sebab jalapeno ni lagi sedap. Habis. Nyang lah. Sedapnya weh. Ni sedap. Oh, sedapnya. Tapi satu je nak komplain. Tak cukup. Kata punya dua. Kalau orang bagi free. Ramai ibu mengandung hari ni. Oh, dia punya dough ni makan saja sedap ya. Selalu bila tak makan. Kan? Tu sebab kita ni pakok kan. Memang pakok pun. Tak pernah makan. Ni tak pernah makan buat ni. Daging dia. Orang kampung. Tak. Sedap ya. Oh, sedap. Ini dah satu.